Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kak Miza hari ni nak share dekat korang semua sekali. Audio Circle, macam mana cara nak guna Zoom meeting ni. Zoom ni kan. Okay, so sebelum guna Zoom meeting ni, korang kena install dulu. Okay, type Zoom, Z-O-O-M. Okay, Zoom Cloud Meeting yang ni. Okay, lepas tu kena klik install. Okay, bila dah install, kan, dah berjaya install. Okay, pergi dekat dia punya apps tu. Okay, dia ada macam ni. Ada sign in, sign up, join a meeting. Okay, so korang kena klik dekat sign up. Okay, lepas tu masukkanlah email. Okay, Al-Ujab Group. Al-Ujab Group. Masukkan email masing-masing at gmail.com. Okay, lepas tu Al-Ujab. Al-Ujan pula. Al-Ujab yang ajaib circle. Macam ni kan. Okay, I agree. Lepas tu next. Sign up dulu. Okay. Lepas tu dia akan hantar ni kan. Dia akan hantar ni. Okay, kan dah dapat ni. Pergi kat email ni. Okay, lepas tu aktifkan account. Bila korang dah aktifkan account macam ni. So, kena create password lah. Okay, kena create password. Kena create password macam ni. Okay, lepas tu continue macam biasa je. Okay. Buat macam biasa je. Semua sekali. Okay. Okay. Okay, so kena ni lah, kena ikut betul-betul lah apa yang dia cakap ni. Kena ada 8 karakter password ni, kena ada 1 letter A, B, C, apa semua sekali lah. Okay, lepas tu ikut je apa dia cakap kan. Yang ni sebab Kak Miza dah daftar ada account ni. Ikut je, lepas tu continue. So korang dah ada account Zoom Cloud Meeting. Okay, so bila korang sign up, bermaksud korang akan dapat korang boleh buat meeting juga, host a meeting, anjurkan meeting. Jadi recommend untuk sign up lah. Okay, tapi kalau korang tak nak host meeting, okay, so boleh join a meeting. Nak join meeting kena ada meeting ID lah. Okay, yang ni Kak Miza akan kasih setiap kali kita meeting tu, masukkan dia punya meeting ID ni, ataupun boleh klik link je. Okay, lepas tu yang ni pun boleh setting sekali. Jadi ni make sure setting sekali lah, don't connect to audio. Kalau kita buat macam ni, nanti kita tak dengar. Okay, kalau kita tak nyalakan yang turn off audio ni, okay, nanti kita tak nampak, muka kita tak nampak kat screen. Macam tu. Okay, so klik join meeting. Okay, tunggu sekejap. Dia nak masuk kat dalam meeting tu. Okay, so kalau masuk macam ni, dia kena ada password lah. Jadi, password kena minta lah. Macam tu. Sekejap password dia apa lah? Password dia kena minta dengan ni lah. Kena minta dengan apa ni? Dengan host lah, atau nanti kan kita ada share link dekat dalam group kan. Jadi minta password kat situ. Okay, so masukkan password. Okay, setiap kali meeting memang akan ada meeting room ID dengan password macam tu. Okay, so dah macam ni, you all boleh klik dekat screen ni, klik kat screen ni kan, yang ada kepala Miza ni. Nampak sikit lah muka Miza ni. Okay, so dah klik sini, nampak tak kan ada keluar audio video ni kan. Korang kena klik macam ni, klik dekat audio tu, kan ada pangkah tu, maksudnya korang tak dengar tau. Okay, so kena klik macam ni. Baru ada suara. Okay, so lepas tu kalau audio macam ni merah ni, maksudnya kita punya mic handphone kita off. Okay, lepas tu kita nak onkan video ni, kita kena onkan lah, so that nanti muka kita nampak. Nampak tak? Yang ni ada satu lagi muka kat Miza ni. Macam tu. Okay, so install Zoom Cloud Meeting. Lepas tu sign up. Okay, sign up pakai email sendiri. Okay, lepas tu semasa nak join meeting, pastikan ada meeting ID ataupun ada link.
Okay. Dan ada, kalau ada link, terus masuk je. Kalau tak ada link, kita kena ada meeting ID and password. Okay. So, Kak Miza and leader-leader Al Jihad Circle akan banyak menggunakan Zoom room meeting ni sebab kita semua boleh connect dekat mana-mana je kita berada. Okay. So, insyaAllah Zoom room meeting ni akan memudahkan kita semualah. So, make sure install. Okay. Dan make use of it lah. Okay. Kak Miza doakan yang baik-baik je untuk semua Al Jihad Circle. Kita jumpa dekat Zoom room meeting. Okay. Assalamualaikum. Bye.